Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak ada satu rare punya buah. Ada setengah orang tahu, ada setengah banyak yang tak tahu buah ni. Buah ni dia macam pokok tu. Pokok besar macam pokok ketapang tu, daun dia lebar-lebar. Kita panggil buah berangan, spesies buah berangan lah, berangan Cina ataupun buah berangan Taiwan. Sebab rumah-rumah Cina banyak tanam pokok ni. Kita dekat Malaysia ni jarang saya dapat tengok, tapi dekat pendalaman dalam kampung banyak juga yang orang tanam. Buah dia, ini dia buah dia. Dia dalam satu kelopak ni dia ada 2 biji ataupun 4 biji ni. Buah berangan ni, spesies buah berangan ni. Dia ada daun macam ni. Kita nak makan dia, kita ambil dia punya buah dalam ni lah. Yang dalam ni. Dia buah dia macam belilin, berminyak. Dia macam ada gam. Hari ni kita nak rebus. Kita tunggu kejap, kita rebus apa ni isi dia, buah dia kita rebus dulu. Dia macam bergetah. Dia punya buah bukan yang kulit dia, isi dia, biji dia dalam tu. Okey, dah ngam dah masak. Bila kita rebus dia jadi besar macam ni. Dia merekah ni. Ini dia dah merekah ni, kira dah masak dah. Ini dia dah masak ni. Dia ada kulit dia. Udah kulit dia warna kuning. Lepas tu kita kopek lah. Kalau nak kokak pun boleh juga. Dia licin. Ni. Lapisan ni. Ini dah siap kupas dah. Kuning buahnya. Ini kacang dia. Sedap macam kacang almond apa. Dia lemak, manis. Rangut. Buah ni mahal ni, sekilo RM40 apa macam tu buah. Jarang ada jual. Ngap
Okey, kita dah selesai dah masak dah rebus tadi. Kalau ada garam okey lagi lah. Assalamualaikum dan salam waras.